pagi redup angin dari sawah. Kalau hampa nak beli makanan tradisional zaman dulu kala yang Melayu, tu macam haluan maskat, dodoi, bahulu dan macam-macam sekalamak nikah yang kuih raya ke apa ke. Hampa boleh mai sini ya, tak? Mai beli kat kedai Syakila Kasih yang dipa beritahu lah ni daripada Miara kat Kota Ong Penaga. Saya membuka sebuah kafe Syakila Kasih yang membuat pengeluaran halua maskat. Produk pengeluaran saya yang kedua, dodol. Dodol pun kita buat secara tradisional juga. Dia punya adun dengan resipi tu memang untuk nenek moyang saya dululah. Lepas tu kuih bahulu. Banyak juga permintaan daripada luar-luar bahulu Syakila Kasih ni. Okey, nak beritahu, mereka ni kira gila-gila punya dahsyat. Mereka ni kira haluan maskat, dodol dan bahulu punya kingmaker. Yang mereka kata paling dahsyat punya production made in Syakila Kasih. Yang mereka kata gila-gila punya rebus tak empuk, terjun flat dan gantung diri. Syakila Kasih ni punya haluan maskat, dia kata kira orang semua sudah tahu dia punya haluan maskat yang diadun rapi. Yang mana pi pun hampa tak boleh jumpa haluan maskat style macam mana yang dia buat ni. Haluan maskat bukan makapu punya haluan maskat, tapi haluan maskat ni bila makan boleh terangkat. Lepas tu Syakila Kasih ni dodol pun dia kata dahsyat. Dodol yang dia buat sendiri yang dia masak start daripada mula sampai komplit packing bungkus semua bawa balik makan kat rumah. Dodol yang original dodol. Orang Melayu zaman dulu kala dodol. Lepas tu mereka punya bahulu pun mereka kata dahsyat. Bahulu yang asal resipi orang lama. Yang orang lama tu semua mereka kata sudah mati. Tinggal yang dok hidup ni yang bila hampa free nanti hampa boleh mai sini. Mai usah tengok apa yang patut. Pasal kat sini mereka ada jual macam-macam sekalamak nikah kuih raya. Nak cerita semua nama kuih satu persatu memang panjang cerita. Macam-macam kuih raya dok ada. Dan banyak lagi kuih-kuih raya untuk tahun ini, menambah lagi kuih samprit, tak nenas, kuih kapit coklat. Lepas tu macam-macam kuih lah. Yang rare biskut kelapa. Yang tu hampa mesti kena mai cari dekat Syakila Kasih. Kat sini juga mereka kata ada jual macam-macam jenis ketupat frozen. Ketupat macam-macam dok ada. Karipat frozen pun ada. Macam-macam karipat dok ada. Pulut udang frozen pun ada. Cok badak frozen pun ada. Macam-macam dok ada. Lepas tu mereka kata pulut kacau pun mereka ada buat juga kat sini. Pulut kacau yang hitam pun ada. Pulut kacau color merah pun ada. Lepas tu cok neram pun mereka ada jual juga kat sini. Mereka digoreng live kat sini. Syakila Kasih harum namamu, halwa maskat lembut menyatu. Free time apa boleh mai sini tengok beli apa yang patut kat kedai Syakila Kasih yang ada kat Kota Ong. Ataupun apa boleh beli kat kedai mereka yang baru buka yang ada kat dalam galeri ekologi Guak Kepah. Saya dah sampai dekat galeri ekologi Guak Kepah. Hampa nak tahu apa ada kat sini? Jom ikut saya. Sambil beli barang apa boleh pergi usai tengok. Lepas tu apa boleh tengok tengkorak lama tengkorak zaman dulu kala 5,710 tahun yang lalu tengkorak yang dipas sudah jumpa kat Guak Kepah. Macam-macam barang yang tak nak ranjau daripada jual kat sini. Yang ni kuih rare ni, biskut kelapa. Yang ni kuih samprit hampa, tak nenas, halua maskat, dodol, pulut kacau hitam lah. Yang ni pulut kacau pink color. Yang ni kuih kapit. Yang ni kuih bakar dengan sabut tempeyek. Yang ni kuih karas. Yang ni kuih loyang pedas. Yang ni loyang manis. Mini tempeyek. Yang ni kuih kapit coklat karas comel. Yang ni mini karas. Yang ni kuih siput, Elmer London, biskut suji, makmur, popia nestum, popia cheese. Yang ni mazola. Yang ni kuih kapit roll warna-warni. Yang ni pucuk ubi bilis. Yang ni acar lima tempoy. Kuih short berik, cakar ayam kacang potong, kuih bakar kacang, bakar santan, bakar kelapa. Yang ni agak-agak kering. Kalau ni susah nak dapat, orang tak buat. Kerepek pisang tanduk, kerepek ubi pedas. Yang ni marku, putu kacang. Ini kuih bahulu. Kuih peneram terpacking dalam ni siap-siap. Kalau dekat Syakila Cafe Kota Ong, goreng panas-panas. Yang ni lekap. Dia ada 2 satu set. Nampak nak beli satu pun boleh.
Sia buat daripada buluh hampa. Yang ni labu sayung. Yang ni beg. Orang tua-tua suka pakai tau yang ni. Okey, inilah Hakila kasih dekat galeri Arkeologi Gua Kepah. Memang sempoi hampa. Sakila kasih harum namamu, halwa maskat lembut menyatu, dodol kenangan